Alright, so kita baru je habis meeting. Kita buat macam finalize sikit benda. Perasaan Andi untuk MV ni, Andi tak sabar gila. Ini benda yang Andi dah lama sangat nak buat. Cuma tak kena dengan lagu je. But this time lagu Donde ni memang kena dengan konsep, dengan apa yang Andi nak. Dan Andi pun insyaAllah working with a team yang orang kata team yang bagus lah sebenarnya. So tunggu pula macam mana masa hari shoot, insyaAllah. Yang ada hantu lah. Sebab aku pun dah hantu dah. Okay, hari ni kita meeting untuk fully art direction dan juga styling. Thank God macam styling semua okay. Dia suka. Tak ada problem lah dekat wardrobe. Sebenarnya ni dulu pot budak-budak isap gam. Diorang tak jumpa gam biasa, diorang guna hot glue gun. Okay, sekarang kita nak pergi tempat backup untuk integration room scene dengan dance main scene. Pokok lah kat sini je kita boleh shoot, tak perlu kita gerak ke Shah Alam. Sebab esok kita shooting kat Tanjung Karang. Lepas tu terus ke Shah Alam untuk semata-mata dance punya scene saja. So kalau dapat tempat kat sini, senang. Right, let's go. Kamera ke video? Kaki kiri terus angkat naik atas sekali ni. Baru 4 tingkat? 3 3 tingkat. So sekarang kita berada di Kilang Gula Tanjung Karang. So kat sini menurut ayah saya dan juga orang-orang tua di tempat tinggalan kata, tempat ni adalah Kilang Gula pada waktu dahulu. Tapi disebabkan dia diserang oleh Jepun, terbengkalai lah yang macam ni. So Jepun, kocak. Cik, dia tinggal kau. Jangan. Jangan. Ini aku buat base untuk circuit lampu berkelip. Sebab lampu berkelip tu banyak sangat benda dia punya komponen. Jadi aku perlukan satu board untuk pegang semua komponen, untuk mengelakkan dia daripada tercabut, kena shot orang ataupun membuatkan orang itu menangis. Terima kasih. Mak, apa yang juga. Pemadam mati ada je, Mak. Sama dia. Ni wardrobe untuk siapa je sini? Dancer. Studio dekat Sentul. Kita tengok Andi dengan dancer rehearsal untuk shooting esok, dan kita fitting sekali untuk baju-baju diorang. Bukan kain kapan betul Morning, selamat pagi. Alright, so sekarang ni Andi dekat set location, ada kat Tanjung Karang. So hari ni kita ada 2 scene kita buat kat sini. Satu kita buat dekat pokok belakang tempat pokok ni lah. Dan lagi satu scene ada dekat dalam, which is Andi akan berlumuran darah, mandi darah dekat dalam. So hopefully okay lah. Hopefully okay. Andi risau agak sebab yelah first day kan, momentum baru nak catch up semua. But kita pasti akan deliver benda
Syida tengah kutip sawang. So kita panggil dia Sawang Girl. Nak penuh kan? Oh, ni ada lagi satu. Dah kutip banyak tapi Ya Allah. Utamakan keselamatan. So kita tengah buat scene bloody stop untuk scene Andi Bernadi ni. So Andi Bernadi request dia mandi dalam kolam darah. Ya. So kita tak ada darah sebab kita dah try pergi hospital, dia orang tak bagi sebab benda tu limited. So kita gunalah kolam sirap dan kopi. So keluar-keluar ni memang bersemut lah si Andi ni. So kita jauhkan daripada kerengga dan tempat-tempat yang boleh membawa ancaman daripada serangga yang minat kepada kemanisan lah. So di mana tiada gula, di situ tiada semut. Betul tak? Ngarut je. Berapa lama dah terperangkap bang? 3 hari. Tapi dengan warna cheese, saya tidak kisah berapa hari pun saya terperangkap. Tangan Andi pun berdarah, kaki pun dah berdarah. Tapi Andi suka. Dia benda yang Andi nak dapat merealisasikan merealisasi kan mandian impian darah. untuk bermandi dengan Darah? darah itu. Darah tak bukan darah. Blinking project tak jadi circuit ni jadi circuit biasa bodoh ni lah. Apa yang kita buat untuk blinkingkan benda ni adalah ada slave kat sana. Jadi kita buat manual blinking guna manusia. The prop holder. Alright, so sekarang ni waktu perut lapar. Okey, sini jap. Okay, apa yang ada dekat sini untuk malam ni malam ni kita ada chicken carbonara, lepas tu kita ada roti dengan sambal sardin. Lepas tu my favourite, teh tarik ah. So ni ucapkan terima kasih kepada Elite Catering. Diorang dah menaja kita orang satu hari ni daripada pagi sampai lah ke malam. Terima kasih banyak-banyak, makanan semua sedap dan kita orang semua tak adalah berlapar sambil buat kerja. Thank you so much. Boleh sempat pergi gym ni. Lepak sikit. Why we do this is because we are not endorsed by this particular brand. They have to cover, you know. Best tak main plug? best sangat. Hasilnya tu. Go!
Alright, so sekarang ni hari kedua. Sekarang ni kita tengah buat touch up apa-apa yang patut. Dan sekarang berada di set di mana Andy Bernardi akan diikat dan diseksa dan Pusing. Rasa pencuri. Okay, hi and Assalamualaikum guys. Untuk second day kita orang syuting hari ni, Nasi Bujang Malaya ada sponsor kita orang nasi ayam. So, memang sedap and boleh dapatkanlah dekat Nasi Bujang Malaya ni. Nasi ayam memang sedap, terbaik gila. Okay, so untuk MV Ronde Andy Bernardi ni kita berkonsepkan dark. Sebab apa yang Andy sendiri request, dia memang nak dark semua je. So kita ambil inspirasi daripada satu music video This Is Gospel daripada Panic at the Disco. So one of yang kita inspire untuk scene ni, saya namakan scene ni Escape from the Madness, di mana Andy cuba nak lari daripada kegilaannya tapi dihalang. So macam kita, dihalang tu saya buat simbolikkan dengan ada doktor-doktor sakit jiwa halang dia semua everything. So nak symbolisekan dalam hidup dia nak cuba move on daripada kisah hidup dia, daripada kekasih dia, tapi tak boleh sebab dia tak boleh move on. So kita symbolisekan lah dengan dia cuba meronta keluar tapi tak boleh. Nanti ada satu scene dia kena ikat dengan chain. So macam-macam lah. Dia nak try to move on but cannot. Itu je konsep MV ni secara simple ni lah. Untuk go deeper, tonton MV ni sampai habis Sampai kita nak menjayakan scene tangkap Andy. So kita perlukan extra load. Mana tengok sini. Bangun! Dalam dunia perfilman, antara yang paling penting dalam production punya team adalah director of photography. So contoh director fotografi yang hebat dekat dunia adalah Roger Deakins. Roger Deakins ni dia baru menang Oscar untuk sinematografi yang terbaik pada tahun 2018. Dan contoh filem dia adalah James Bond Spectre, mostly of Spielberg punya cerita. So dia 2 power. Ni Blade Runner 2049. So saya nak kenalkan dengan DP kami, iaitu Izzat Ime. Ya. Dia walaupun harga dia tak macam Roger Deakins, tapi hasil dia macam Roger Deakins. Dan harga dia bukan Roger Deakins, tapi harga yang boleh Roger je. So nak Roger lah. Dia beli Izzat Ime. Kepada 3 budak gemuk Cawangan Anjung Seksyen 7 Shah Alam kerana sudi bekerjasama dengan sponsor makanan dengan tim MTAS Production untuk projek kali ini, iaitu Ronde Andy Bernardi. So, jom ramai-ramai pergi Seksyen 7. Lapar Andy. Andy, cuba rasa. sedap weh, warna cheese lah.
Oh. Sedap. Thank you kudapan brownies. Memang sedap ah. Rangup, berkacang. Yang penting hashtag dia. Bikin gerigi, tadi nak kau ni. Andi Madi bukan sahaja boleh menyanyikan lagu-lagu yang dikategorikan sebagai ballad pop ballad ke pop, tapi rap, tapi sebenarnya dia boleh lakukan lagu-lagu yang bergenre black metal. Jom ikut saya. Thank you MTAS Production, Pak Mika Makeup bersama sekali dengan music video Andi Miradi. So far memang best. Thank you Justin sebab panggil Ika juga. So kalau korang nak makeup boleh kontak Ika, IG @ika_barudin_mua. Okay, terima kasih. Perasaan Andi untuk MV ni, first Andi rasa apa yang Andi nampak hari ni, ini yang Andi nak. Dan MTAS melakukan kerja yang sangat baik, memahami Andi. Walaupun Andi punya kepala otak ni kejap-kejap ada idea datang, tapi diorang langsung tak ada, langsung cakap macam oh tak boleh. Diorang akan cakap okay kita cuba. So Andi happy lah. Satu, MTAS is very professional. Second, semua budak-budak muda, jadi diorang punya idea pun banyak. Ketiga, diorang pun senang menerima idea orang lain. Dan diorang pun ada idea diorang juga, tapi kita combine lah. Dan keempat, diorang ni kreatif lah. Kepala otak diorang ni kreatif lah bagi MV lah. Okay, dan korang jangan lupa untuk tengok MV Donde di YouTube.